berkenaan dengan option pinjaman boleh ubah akademik fasa 2. Jadi saya perkenalkan seorang tetamu di studio iaitu yang berbahagia Datuk Jamalul Lail bin Abu Bakar, Pengarah Bahagian Pembangunan Modal Insan Jabatan Perkhidmatan Awam. Datuk, Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi Hari Isnin bersama kita hari ini untuk kongsi berkenaan dengan option pinjaman ini. Mungkin Datuk boleh kongsikan secara ringkas mukadimah terlebih dahulu berkenaan option baru dan apakah rasionalisasinya? Okey. Sebelum PBUA ini diperkenalkan, kita ada PBUA 2016. PBUA 2016 ini dulu memfokuskan kepada di mana tempat pelajar bila tamat pengajian bekerja, baru mereka boleh dipertimbangkan untuk sebarang pengurangan bayaran balik atau pengecualian bayaran balik. Cuma kita dapati ada kesenjangan sedikit bila kita melaksanakan PBU 2016 itu, di mana kita kena memantau di mana mereka bekerja. Contoh kalau mereka bekerja di kerajaan atau di government link company atau di peringkat swasta. Jadi mereka perlu memenuhkan kontrak mereka. Jadi kita dapati ada sedikit kesukaran untuk kita memantau, dan akhirnya pada tahun 2025 Jun, kerajaan bersetuju dengan cadangan JPA untuk mengubah kepada PBU akademik. Yang mana kita meraihkan kecemerlangan akademik pelajar itu diambil sebagai faktor untuk pengurangan penajaan atau pengecualian bayaran balik. So itu di mana kita bermula lah. Okey, jadi fahamkan sekarang sudah masuk fasa kedua. Betul. Mungkin ada terlepas sebelum ini kan? Datuk mungkin boleh summarizekan kembali yang fasa satu dan apa untuk fasa kedua? Okey. Untuk fasa pertama kita telah laksanakan pada 5 Januari sehingga 5 Februari yang lalu. Dan kita telah berjaya mendapat 25,800 lebih permohonan dan 23,000 daripada mereka telah membuat option berkenaan. Jadi untuk fasa kedua ini kita menumpukan kepada pelajar yang bergraduat sebelum atau pada 31 Disember 2024. Dan mereka ini perlu membuat option pada mulai hari Rabu ini 1 Julai sehingga 1 Ogos. Jadi mereka perlu membuat option ini supaya kita boleh proses. Dan kenapa kami masuk ke RTM pada hari ini adalah untuk mewar-warkan, sebab kita punya sasaran ada seramai 59,000 orang pelajar. Supaya mereka tidak terlepas macam fasa 1 hari itu. Ada dalam kalangan mereka ni yang terlepas dan sebagainya. Jadi kita nak maklumkan awal supaya mereka bersedia dan boleh membuat pertimbangan. Sama ada nak stay dengan 2016 atau nak buat PBU A yang kita lakukan sekarang. Okey, itu saya ringkas kita berikan ataupun kongsi pada anda berkenaan dengan pinjaman yang baru ini. Cuma kalau boleh Datuk kongsikan kumpulan pelajar yang terlibat dan bagaimana mereka boleh menyemak kelayakan. Okey, mereka boleh menyemak kelayakan mereka ni melalui portal Myself. Dan mereka ni memang familiar lah dengan portal Myself kalau pelajar tajaan ni. Jadi mereka boleh menyemak di portal Myself di mana kita sediakan simulasi untuk mereka mengira kalkulator sekiranya mereka stay dekat PBU 2016 atau mereka memilih PBU A. Jadi mereka boleh membuat semakan di Myself. Dan mereka juga yang ada tunggakan bayaran, kita mohon untuk mereka selesaikan dulu tunggakan itu. Itu perlu diselesaikan sebelum mereka boleh memilih untuk membuat option. Jadi kena pelajar-pelajar atau graduan yang telah bergraduat, mohon untuk semak Myself dan lunaskan dulu sebarang tunggakan sebelum mereka boleh membuat sebarang option. Dan sebelum mereka buat sebarang option juga, mereka perlu membuat pengiraan terlebih dahulu. Betul. Adakah ia memberikan manfaat untuk mereka sekiranya mereka menukar kepada option yang baru ini? Jadi bagaimana untuk mereka? Dia setiap pelajar ni unik dia punya keadaan. Contoh untuk mereka yang mendapat CGPA di bawah 3.0, mungkin lebih sesuai untuk mereka stay dengan PBU 2016. Sebabkan mereka ni boleh bekerja dan di mana tempat mereka bekerja itu yang akan menjadi penentu untuk mereka mendapat pengurangan diskaun. I see. Sekiranya mereka memilih PBUA, kalau mereka yang di bawah 3.0 ni kena bayar sepenuhnya. Itu cerita dia tu. Kalau mereka berkhidmat dalam sektor awam, untuk PBUA mereka tak perlu bayar.
Ya, kalau 2016 mereka kena serve dulu dekat perkhidmatan awam tu selama 5 tahun. Baru kita boleh bagi pengurangan. Jadi sebab itu setiap pelajar ada keunikan masing-masing dia punya situasi. Dan kita bagi mereka peluang selama sebulan ini untuk menilai mana option yang terbaik untuk mereka punya masa depan dan perancangan kewangan mereka lah. Ya. Tadi Datuk kongsi, ya memang setiap situasi pelajar ni unik kan. Betul. Contohnya mereka menggunakan PBU 2016, CGPA atas 3. Kerja pun dah habis contohnya 5 tahun. Betul. Nak opt ke option B macam mana tu? Kalau kata mereka di PBU 2016, setelah kita verify mereka dah kerja 5 tahun, baru mereka diberikan diskaun. Dan kita dah verify. Tapi kalau PBU A, mereka dapat 3.75 CGPA, immediately kita akan bagi mereka diskaun 95%. So mereka hanya perlu membayar balik 5%. Itu beza dia. Ya. Sebab kita, kenapa kita buat PBU A ni juga kita dapati sebab ada keberhutangan yang tinggi dalam kalangan graduan. Ya. Itu yang kita kena berubah ni. Contohnya untuk pelajar yang bergraduat daripada luar negara, di mana jumlah penajaannya boleh mencapai 1 juta. Okey. Dan kalau mereka stay dengan PBU 2016, kita dah buat kiraan mereka perlu membayar balik sebulan 1,400 untuk 30 tahun. Macam beli rumah. Jadi berdasarkan kepada itulah kerajaan berpandangan perlunya kita membuat langkah strategik untuk mengatasi masalah keberhutangan yang tinggi dalam kalangan masyarakat muda. Yalah, dia baru nak kerja and then suddenly have to pay all the obligation tu agak menyukarkan lah. So itulah kenapa JPA berubah kepada PBUA inilah. Dan lagi satu, untuk berkhidmat dalam kerajaan ni adalah sangat nipis peluangnya. Pada masa sekarang ni kita punya graduan hanya 10% sahaja yang bekerja dengan kerajaan. Jadi untuk dapat percuma, untuk dapat dikecualikan pembayaran, mesti kerja dengan kerajaan. Jadi kita dapati untuk PBU 2016 tu agak mengekang untuk pelajar-pelajar kita dapatkan pekerjaan dalam sektor perkhidmatan awam. Dan 10% yang dapat dengan kerajaan tu pula, 90% daripada mereka adalah daripada perubatan, pergigian dan farmasi. I see. Jadi hanya segelintir sahaja yang dilantik dalam perkhidmatan awam. Itu adalah salah satu lagi justifikasi lah kenapa kita berubah. Dan sudah tentu yang paling utama kenapa kita berubah pada PBU ini adalah untuk meraihkan kecemerlangan akademik mereka lah. Jadi pelajar ni bila ada motivasi betul. Dan ini adalah usaha mereka sendiri. Dan make sure dia orang score dan boleh dapat pengurangan yang lebih lagi. Bagaimana bila kita cerita pinjaman ini dikurangkan, bagaimana kitaran dari sudut financial kewangan untuk tajaan bagi pelajar-pelajar yang berikutnya? Betul. Kan? Dia ada dua-dua, dan mana satu tu adalah social obligation daripada kerajaan yang melihat pembangunan bakat ini sebagai salah satu tugas yang perlu kita laksanakan. Ya. Dan sudah pasti bayaran balik yang dikembalikan kepada kerajaan itu dapat digunakan untuk kita generate kepada next generation lah. So sudah pasti pembayaran itu satu lagi untuk memastikan mereka ni ada sense of responsibility. Ya, kalau dulu je kita memberi beasiswa, mungkin ada beberapa kelemahan di mana pelajar rasa tu beasiswa kan. Jadi yang ini kita buat bila ada buat pinjaman ni, mereka ada rasa kebertanggungjawab tu untuk mengembalikan kembali kepada negara lah. Setelah mereka berjaya mendapat sekolah ijazah dan mereka boleh kembalikan kepada negara dan untuk negara gunakan balik wang itu mendidik bangsa generasi yang baru. Bagaimana respons setakat ini para pelajar tajaan? Alhamdulillah. Dalam fasa pertama kita berjaya mendapat 91% dan mereka yang sepatutnya membuat option, dan kita harap pada fasa kedua ini kita harap 100% boleh melakukan option lah. Tarikh-tarikhnya ada mula apa esok? Tarikh penting yang perlu diberi perhatian adalah bermula pada hari Rabu 1 Julai sehingga 1 Ogos.
Jadi Kalau ini terlepas adalah macam mana, Tok? sebab tu kita maklumkan awal supaya mereka cakna semak portal myself segera mulai hari Rabu ni dah boleh semak, dah boleh bermimpi-mimpi sikit nak option mana kan. Jadi sebab itu kita maklumkan awal. Jadi kalau ada sebarang pertanyaan boleh hubungi kita lah untuk dapatkan ni. Okey, mungkin saranan Datuk kepada para peminjam yang sedang menonton sekarang ini atau mungkin ibu bapa yang sedang mendengar, anak-anak kerja, ibu bapa kat rumah dengar, apa yang boleh disampaikan untuk mereka, Datuk? Jadi kalau boleh saya ingin sampaikan kepada semua yang penonton Selamat Pagi Malaysia yang ada anaknya terlibat dalam kelompok yang perlu melakukan option bagi fasa kedua ini, mohon ingatkan mereka semak portal myself dan boleh juga layari portal penajaan kita http://penajaan.jpa.gov.my atau boleh hubungi MyCCCC di talian 038000. Jadi mohon untuk mereka yang terlibat dapat membuat option, pilih betul-betul kerana setelah tanda tangan itu adalah muktamad. Ya, itu betul. Kena fikir betul-betul. Buat pertimbangan yang wajar. Okey, baik. Terima kasih kepada Datuk Jamalul Lail bin Abu Bakar, Pengarah Bahagian Pembangunan Modal Insan Jabatan Perkhidmatan Awam yang berkongsi berkenaan dengan option pinjaman boleh ubah akademik fasa 2. Kita beres ketika kembali selepas ini kita akan bercakap berkenaan